Digital frame ni cool gila guys. Korang boleh letak macam-macam gambar, siap boleh slide lagi. Bukan setakat gambar, korang juga boleh tengok cuaca, kalender, even nak letak video pun boleh guys. Dah tersedia built-in storage sebesar 32GB, so macam-macam gambar korang boleh letak. So ini adalah digital photo frame daripada Kodak bersaiz 10 inci. Dekat dalam box korang akan dapat satu stand, power cable, USB-C to USB-A cable, dan ini adalah dia punya frame. Dia punya design cantik guys, nampak macam klasik sikit. Bahagian belakang ada power button, 3 lubang skru, satu port type C, satu slot TF card dan power point. Frame ni pun dah tersedia speaker guys. So nak pakai dia pun senang je. Korang just download apps Kodak Photo Frame. Lepas tu korang boleh pilih gambar mana yang korang nak, and then korang just upload je. Nanti gambar-gambar tu terus akan keluar dekat frame ni. Memang simple dan mudah. Bagi aku dia punya kualiti gambar memang cantik dan terang guys. And satu lagi, skrin dia ni memang sangat-sangat responsif. Smooth je. Kalau tak cukup storage jangan risau guys, korang boleh beli dia punya cloud. Harga dia pun tak adalah mahal mana. Serius memang aku paling suka adalah dia punya kalender guys. Sebabnya dekat tepi ni siap ada gambar, dan gambar tu bergerak guys. Overall untuk digital frame daripada Kodak kali ni memang aku sangat-sangat recommend. Dia punya design cantik, kualiti gambar terang dan sharp. Memang sangat sesuai untuk orang letak atas meja kerja ataupun ruang tamu. So kalau korang berminat nak dapatkan, link aku ada sediakan.